Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap hari Isnin hari ini anda semua adalah bertenaga untuk go through hari yang luar biasa, minggu yang luar biasa, insyaAllah. Budak-budak semua dah ramai yang cuti sekolah, saya tahu. Pastikan ibu bapa macam saya, ibu dan bapa pastikan anak kita make sure insyaAllah you design cuti sekolah dia ni dengan program atau aktiviti yang terbaik. Kalau anda mampu ataupun anda berkeupayaan untuk menabung, invest, hantar dia pergi camp-camp program yang bagus seperti saya buat untuk anak saya. Alhamdulillah 4 tahun lepas saya hantar dia ke camp tahfiz dan Alhamdulillah sekarang kita jadi penganjur pada camp tahfiz tersebut. Alhamdulillah semalam ada hampir ada ramai anak-anak yang masuk ke camp tersebut. Kalau anda tak mampu untuk buat benda macam tu, bawa anak anda hari Jumaat petang habis kerja, bawa ke masjid, iktikaf sampai hari Ahad, spend time cari masjid yang ada majlis ilmu lepas subuh, ada program duha, ada aktiviti, buat sesuatu dengan anak di masjid, biasakan anak dekat masjid. InsyaAllah anak-anak yang hatinya daripada kecil dah terikat dengan masjid, InsyaAllah mudah-mudahan Allah tetapkan dia sentiasa suka untuk berada dekat masjid di kalangan orang yang soleh, InsyaAllah. Alright, tu pasal design cuti sekolah. Jangan biarkan anak kita tengok kartun, nanti dah besar jadi kartun. Lepas tu kita marah. Nampak anak kita bukan anak yang macam mana. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Okey, apa yang saya nak cakap pagi ni adalah perkongsian saya pagi ni tentang design hidup kita. Saya selalu sebut tentang kalau kita boleh design rumah, kita boleh design bangunan, kita boleh design kereta, kita boleh design Twin Tower, kita boleh design KL Tower. Banyak benda manusia boleh design dengan izin Allah, dan lepas kita design, kita bayangkan apa kita nak, kita design, kita cek arkitek, kita design jadikan apa benda bentuk yang kita nak, kita cek engineer untuk betul-betul bangunkan dia, kita cek dana untuk banner dia, dan last sekali kita banner. Okay? Jadi kalau benda tu boleh dibuat untuk bangunan, untuk kereta, untuk seluruh benda keliling kita ni, jadi kenapa kita tak boleh design hidup kita? InsyaAllah boleh. Okay? Sebab ada setengah orang kata, oh dah banyak benda takdir, benda tu dah berlaku, ya takdir. Banyak benda adalah kita tak tahu apa yang Allah takdirkan pada kita sebab kita tak pernah tengok pun lagi apa yang ditulis kat Lauh Mahfuz. Dan saya banyak sebut dalam program saya tentang perkara ni. Lebih baik apa yang kita boleh buat adalah kita cuba kita design. Macam kita nak design, saya sebut banyak kali, kalau kita nak jadi hari kita ni terbaik, minggu ni terbaik, cuba design. Dengan apa? Dengan tulis. Kita tulis, kita duduk ambil masa sekejap, fikir, bayangkan apa yang kita nak capai minggu ni. Kita tulis senarai apa yang kita nak buat, hasil yang kita nak nampak minggu ni. Lepas kita dah senaraikan tu semua, dan lepas tu kita bayangkan dan kita kumpul semua benda ni, dan kita serah pada Allah, ya Allah, aku nak kau bantu aku untuk capai semua benda ni. Dan dengan tekad yang kuat, kita tinggal buat. InsyaAllah kita minta dipimpin. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta Allah bagi jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang diredai dia, seperti mana-mana soleh sebelum ni. Jadi kita design, kita tulis apa yang kita nak capai minggu ni, kita nak dapatkan emosi yang terbaik, dan mudah-mudahan kita dapat yang terbaik, insyaAllah. Alright, itu saja daripada saya pagi ni. Saya doakan anda semua kaya berjaya, diberkati dunia akhirat insyaAllah, dan mudah-mudahan dilimpahi rahmat Allah. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya-Allah saya akan berada di klinik usahawan yang terakhir di Johor Sabtu ni, dan di Shah Alam hari Ahad ni, dan tamatlah klinik usahawan untuk 2015. Wallahu a'lam, kita tak lagi tahun depan. Mudah-mudahan anda semua belajar sesuatu daripada apa yang dikongsikan. Alright. Okey, assalamualaikum.